Korang ingat lagi tak The Top Diva Asia yang pernah menggoncang pentas Las Vegas? Ya, siapa lagi kalau bukan Anita Sarawak. Selepas berpuluh tahun jadi primadona, tiba-tiba lesap tanpa khabar berita sejak 2011. Mana Kak Nita pergi? Betul ke dia dah tak nak pegang mikrofon lagi? Hari ini kita bongkar kehidupan legenda hidup yang penuh kontroversi dan glamour ni. Terus layan sampai habis. Let's go. Kalau kita sembang pasal aura diva, tak ada siapa boleh lawan Kak Nita kita ni sebab dia bukan setakat menyanyi, tapi dia memiliki pentas tu setiap kali dia melangkah keluar. Lahir daripada benih seni yang paling tulen, hasil perkongsian hidup dua nama besar iaitu Dato' S. Rumainur dan primadona Siput Sarawak. Kak Nita atau nama asalnya Ithnaini binti Muhammad Taib ni memang dah ada star quality sejak dalam buayan lagi. Tapi korang tahu tak, perjalanan hidup dia sebenarnya tak seindah lampu neon Las Vegas. Seawal usia 9 bulan, dia dah kena hadap perpisahan mak ayah dia, satu tamparan hebat buat seorang bayi. Dia dibesarkan dalam suasana yang penuh disiplin oleh ayahnya dan ibu tirinya, Seniwati Umi Kaltum, sebelum dia diambil semula oleh mak kandungnya, Siput Sarawak, pada usia 12 tahun semata-mata nak diasah bakatnya untuk jadi pelakon. Bayangkan tekanan yang dia lalui masa tu. Kecil-kecil lagi dah kena pikul harapan besar keluarga untuk jadi bintang. Bila sebut pasal kerjaya, Kak Nita ni sebenarnya adalah seorang pejuang yang tak kenal erti penat. Dari zaman remaja lagi, dia dah mula berlakon dalam filem 2x5 masa umur 14 tahun, tapi jiwanya lebih kuat pada muzik. Dia mula menyanyi dekat majlis kenduri kahwin, lepas tu naik ke pentas restoran Cina, sampailah dia dapat tempat tetap di hotel-hotel mewah macam Hilton Singapura. Tapi, kemuncak paling gila dalam sejarah hidup dia adalah bila dia berjaya pecah tembok antarabangsa dan mendarat di Las Vegas. Korang kena faham, zaman tu bukan senang artis Asia nak cari makan kat sana, tapi Kak Nita selamba saja tapau kontrak tetap di Caesars Palace selama hampir 20 tahun. Dekat sana, dia bukan setakat menyanyi lagu Melayu, tapi dia jadi penghibur kelas dunia sampai mat-mat saleh kat sana gelar dia The Singing Cyclone. Kenapa? Sebab kelincahan dia atas pentas tu luar biasa. Dia menari, dia menyanyi, dia berinteraksi, tenaga dia macam tak ada butang off. Masa zaman kegemilangan nilah lagu-lagu macam Asmara dan akhirnya kini pasti meletup gila sampai ke hari ini kalau lagu tu pasang kat karaoke, confirm satu dewan ikut nyanyi. Tapi yang paling buat orang kita tak boleh move on adalah bila dia balik ke Malaysia dan buat comeback yang sangat berani menerusi lagu seksis dan rancangan bual bicara bersama Anita. Dia bawa satu gaya hidup yang sangat glamour tapi tetap merendah diri. Lepas tu, kita kena sembang sikit pasal kisah cinta dia yang macam drama TV. Kak Nita pernah berkahwin 4 kali, satu angka yang sering jadi bahan gosip tabloid dulu-dulu. Tapi akhirnya, cinta sejati dia tertumpu pada Muhammad Mahathir Abdullah atau Martin Cox. Abang Mahathir ni bukan setakat suami, tapi dialah yang jadi perisai Kak Nita daripada serangan media dan fitnah luar. Mereka nampak sangat secocok. Kemana saja Kak Nita pergi, Abang Mahathir mesti ada di sebelah, pegang tangan, jaga kebajikan, memang couple goals habis. Kalau guna bahasa budak-budak sekarang. Tapi tiba-tiba, boom. Pada tahun 2011, dunia hiburan dikejutkan dengan berita yang paling tak masuk akal, iaitu Anita Sarawak bersara dan menghilang. Masa tu macam-macam teori konspirasi keluar, ada yang kata dia merajuk dengan industri, ada yang kata dia kena sihir, sakit tenatlah, malah ada mulut jahat yang kata dia dah tak ada. Ada juga yang cakap pernah jumpa Kak Nita di Singapura, Bangsar dan lain-lain tempat lagi. Tapi korang kena faham, selepas berpuluh tahun hidup bawah lampu spotlight, kena kejar dengan paparazzi dan sentiasa kena jaga imej, Kak Nita sebenarnya cuma nak satu benda saja, iaitu ketenangan. Dia pilih untuk ghaib dari radar. Bukan sebab dia benci peminat, tapi sebab dia nak rasa jadi manusia biasa. Ingat lagi tak tahun 2024? Kabar angin pasal dia masih kencang, tapi orang-orang kuat dia macam Nur Kumalasari dan kawan-kawan wartawan rapat selalu tegaskan yang Kak Nita sangat bahagia kat Las Vegas. Dia sekarang sibuk berkebun,
petik buah, masak untuk suami dan yang paling penting, dia sihat walafiat. Dia dah tak pandang pun mikrofon emas atau baju labuci dia yang mahal-mahal tu. Sekarang di tahun 2026, kita dah faham apa yang Kak Nita yang berusia 74 tahun ini sedang buat. Dia tengah enjoy hidup dia. Walaupun kita rindu nak dengar suara serak-serak basah dia lagi, kita kena akur yang sang diva kita ni dah jumpa syurga kecil dia sendiri jauh dari hiruk-piruk dunia glamour. Bagi dia, cukuplah berpuluh tahun dia memberikan segalanya untuk peminat dan sekarang adalah masanya untuk dia menikmati sisa hidup dengan tenang dan damai. Legenda tetap legenda dan nama Anita Sarawak akan sentiasa terpahat sebagai diva yang tiada tandingannya dalam sejarah seni Nusantara. Memang rindu nak tengok Kak Nita beraksi lagi, tapi kalau itu kebahagiaan yang dia cari, kita doakan yang terbaik buat the top diva kita. Korang pula, apa lagu Kak Nita yang paling korang minat? Cuba komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak info artis kesayangan korang. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.